Baru-baru ini di media sosial, seorang wanita dari suku Dayak di Indonesia, Cik Ida Dayak, menjadi fenomena hangat. Dengan tangan yang mahir dan kaedah penyembuhan tradisional, dia secara ajaib telah membantu ramai orang yang mengalami tulang bengkok, sakit sendi dan kecederaan teruk pulih. Hanya satu urutan, dan anda boleh melihat perbezaannya dengan serta-merta. Video tular di TikTok adalah bukti hidup. Bagi mereka yang mengalami sakit tulang dan sendi, patah anggota badan, bengkak akibat kemalangan atau dalam peringkat pemulihan selepas strok ringan, minyak urut Dayak ini adalah penyelamat sebenar. Minyak ini dibuat sepenuhnya daripada akar dan herba yang jarang ditemui di dalam hutan, dipilih oleh orang Dayak dan diturunkan melalui banyak generasi. Ia bukan sahaja membantu melegakan kesakitan dan mengurangkan bengkak, minyak juga membantu memulihkan mobiliti, membantu badan mendapatkan semula fleksibiliti secara semula jadi. Jika anda belum berkesempatan mendapatkan rawatan terus daripada Puan Ida, menggunakan minyak ini di rumah adalah cara paling mudah untuk mengakses penyembuhan semula jadi, dibuktikan oleh beribu-ribu orang. Anda boleh memesan produk Tulin melalui laman web pesanan di bawah.